organic pure black soy rasa apa? Of course, rasa dia sedap. Walaupun tak ada gula, tak ada pemanis, tak ada perisa, pewarna, pewangi, tapi dia sangat sedap. Ini yang soy original. Korang tengoklah aku kuning punya review. You tengoklah, ramai yang kata sedap. Tak sangka begitu sedap walaupun tak ada gula. Creamy tapi tak ada susu, tak ada creamer. Out of expectation punya itu sedap lah. Lagi satu punya sedap ialah yang ada kopi-kopi punya rasa. Korang yang suka kopi, korang ambil soy latte. Ini yang kopi-kopi punya taste. So korang yang suka kopi-kopi kau, kopi-kopi macam 3-in-1 tapi tak nak ada creamer, tak nak gula, tak nak bahan kimia, ini the best. Sebab apa? Sebab dia langsung tak ada bahan-bahan yang tak baik untuk kesihatan. Dia hanya concentrate dekat kopi yang macam gini, 100%. Dengan black soy sahaja. So dua-dua ni banyak khasiat. So bila kita minum, kita dapat khasiat dekat badan. Kan best? Ini latte soy. Sedap kira-kira. Okay. Lagi satu, organic pure black soy ni bukan sahaja korang minum dia sedap, letak dekat kopi sedap. Korang tengok I tengah buat apa? I tengah buat kek okay, nanti I tunjuk korang tunjuk Ini kek original bawah punya. Ini kek chocolate flavor. Nampak? Oh my god, dia tengah on the way. Mesti korang tanya resepi kan? Kalau kek macam ni tanpa gluten, tanpa gula, kita buat perisa pisang. So banana cake tanpa gluten, tanpa gula, tanpa tepung. Pakai ini je. Resepi kalau korang beli, you pusing belakang sudah ada resepi kasih korang. Senang sahaja nak buat. Hari-hari makan kek pun boleh sekarang sebab ini semua bersih sehat punya. So siapa yang nak beli, cepat pergi order. Banyak flat sales dekat soy latte. Soy latte tengok bako kuning. Kalau korang nak soy saja, ambil je satu untuk cuba. Kalau korang nak lagi jimat, korang tengok 3 pack punya. Lagi jimat. Hidangan macam mana nak makan, resepi semua ada dekat belakang. Okay? Cepat grab. Cepat.